Seorang kanak-kanak lelaki yang dilaporkan lemas di Pantai Kemayang di sini ditemui hari ini di Pantai Cerang Laut pada jarak 1.5 km dari lokasi mangsa dilaporkan lemas. Timbalan Ketua Polis Daerah Bachok Deputi Superintenden Muhammad Azri Sulaiman berkata, mayat kanak-kanak itu dibawa ke Hospital Pakar Universiti Sains Malaysia HPUSM untuk bedah siasat. So, Alhamdulillah, mangsa telah dijumpai pada 10.45 pagi tadi, lebih kurang jarak 1.5 km menghala ke Pantai Senok. Jenazah telah disahkan oleh family dan kini telah dihantar ke Hospital HPUSM lah untuk postmortem. Dalam keadaan terapung. Di pinggir di gigi pantai lah. Pantai ke kampung Cerang Laut? Cerang Laut. Sementara itu, bapa mangsa Muhammad Effendi Ya 44 ketika ditemui berkata dia tidak sempat mencapai tangan anaknya Muhammad Irfan 9 kerana kejadian itu berlaku sangat pantas. Dia tu masa tu dia tengah main air tu, air tidak derah mana lagi. Lepas tu pukul nel lebih-lebih tu nak ajak balik tu, air tengah baru nak pasang. Tu nampak dia macam di pas belakang tu. Mak dia pun panggil tak itulah mana. Lepas tu panggil saya turun tu tak ada nak capai dah tangan dia. Lepas tu saya pergi juga, pergi tu nak juga lukat dalam juga. Dalam kat rispak. Nampak dia ni kalau tangan tak ada nak itu. Nak pegang tangan dia. Muhammad Effendi berkata anaknya Muhammad Irfan teruja dan gembira kerana berpeluang ke pantai semalam, namun takdir tidak berkata demikian. Janji minggu lepas lagi. Minggu lepas lagi. Tu bawa mari ni. Bawa mari. Tak nampak itu kau dengan dia sebelum mari tu nampak suka sangat orang dia tu. Tahu dia jenis suka lah dia yang. Suka lah dah abah nak Dalam kejadian jam 6.40 petang semalam, Muhammad Irfan ke pantai bersama ibu bapanya Muhammad Effendi dan Kartini Mahmud 44 serta adiknya Muhammad Hadif 6 sebelum dilaporkan lemas. iMedical TV sebelum ini melaporkan seorang kanak-kanak lelaki berusia 9 tahun dilaporkan lemas ketika berada di Pantai Kemayang di sini petang semalam. Nik Nur Zakia Abdullah dan juru kamera Izzah Zaki, berita iMedical TV.